Kepada orang tapah yang tengah survey nak beli rumah, rumah design moden ni bulan-bulan RM1,000 je sebulan. Jom aku review. Design rumah ni memang sangat-sangat handsome. Kau tengok design dia, design moden, bulan-bulan RM1,000 je sebulan. Okey, keluasan rumah ni 20 kaki lebar, panjang dia 65 kaki panjang. Memang besar, setakat nak masuk 2 biji parking kereta memang tak ada masalah. Lokasi rumah ni memang sangat-sangat strategik. 3 km boleh sampai ke Bido Central, 5 km dah boleh sampai ke Pekan Tapah, dan corner lot masih lagi available. Jom kita masuk dalam. So kawasan depan ni pemaju bagi siap dengan panel sliding door 3 panel. Jom kita masuk dalam. So korang tengok rumah ni design dia memanjang ke belakang. Total ada 4 bilik tidur dan 2 bilik air. Korang tengok dia punya ruang tamu ni memang luas. Okey, setakat nak masuk sofa untuk 4 orang dan kabinet TV memang tak ada masalah. Okey, jom kita masuk master bedroom. Korang tengok master bedroom ni memang besar. Dah masuk almari besar gedabak macam ni, dah masuk queen bed, still ada banyak ruang lagi. Okey, ini dia punya tandas. Kau tengok design tandas dia, dia punya mozaik memang sangat-sangat cantik. Okey, yang bestnya rumah ni lokasi memang sangat-sangat strategik. Dia berada di tengah-tengah di antara Bido Central dan juga Pekan Tapah. Korang nak pergi ke hospital ke, korang nak pergi ke sekolah ke, ataupun pejabat kerajaan, semuanya berdekatan. Ini ruang dining area dia. Ini boleh muat dalam 4 ke 6 orang dalam satu masa. Okey guys, sekarang ni projek dekat Tapah ni sebenarnya baru sahaja launching. Okey, video dekat rumah ni adalah saya ambil video rumah contoh di Batu Gajah, projek yang sama di Tapah. Okey, jom kita tengok bilik yang kedua. Bilik kedua memang besar, boleh masuk satu single bed. Korang tengok dia punya ceiling memang sangat-sangat tinggi. Okey, kalau korang nak buat loteng pun still tinggi lagi ruang atas tu. Okey, ini bilik air yang kedua. Okey, so kalau tetamu datang nak tumpang tandas, tak payah nak kena masuk bilik. Okey, dan ini bilik yang ketiga, boleh dijadikan bilik utility. Kalau nak masuk satu single bed tu dalam ngam-ngam je untuk satu single bed. Okey, dan ini bilik yang keempat. Okey, korang tengok dah masuk queen bed, dah masuk almari, still ada banyak ruang lagi. Okey, dan ini dia punya ruang dapur dia. Okey, kalau korang tengok, pengunjung dah siap bagi percuma tabletop. Okey, free tabletop. Dan kalau korang tengok, dapur dia memang luas sebab pengunjung dah buat full extend sampai belakang. Rumah ni bulanan RM1,000 lebih je sebulan. Kalau korang nak corner lot, tambah sikit dalam RM1,200 ke RM1,300 je sebulan. Sekarang ni pemaju tengah buat promotion, yuran guaman semuanya percuma. Tiada yuran-yuran tersembunyi dan korang tak perlu top up deposit. Boleh apply full loan. Okey, dan sekarang ni promotion yang paling best sekali, korang kalau korang nak rebate sebanyak RM25,000 daripada bulanan RM1,000, top up lebih sikit je dalam RM1,100 lebih sebulan, korang dah boleh dapat rebate sebanyak RM25,000. Kepada korang yang betul-betul berminat nak dapatkan rumah landed design handsome macam ni, bulan-bulan RM1,000 je sebulan, tekan link kat bio, saya akan bantu semak kelayakan anda dan proses booking rumah ini. So tunggu apa lagi, tekan link kat bio sekarang.